Cari balik kat sini dah tak ada. Lepas tu dia buat bunyi macam ni. Sakit tu. Akak dia geli. Lepas tu akak kata, kalau geli bagi tahu je. Akak cakap so. So akak rasa akak buat tu memang menyakitkan, taklah geli. Lepas tu dia buat lepas tu dia kata, cari aku ke? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Bertemu lagi korang dalam channel Seram, podcast nombor 1 seram di Malaysia. Okay, Alhamdulillah habis kita dah berpuasa. Ni minggu akhir, minggu mantai minggu mantai. Mungkin ramai yang sibuk, busy. Mungkin juga ada saudara mara yang dah pulang, dan mungkin juga ada yang dah tengah dalam kereta dengan santai chill kan, sambil pulang kan, jalan sesak. Inilah channel yang terbaik korang layan. Sebab yelah, dengan pengalaman seram ni panjang kan? Jadi seronok lah Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada korang yang mana sudi layan santai chill dari dulu sampai sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media, Facebook, TikTok dan juga Instagram, silalah follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang juga yang mana rasa nak berkongsi cerita dengan kami, boleh tekan link WhatsApp yang kami dah sediakan di bahagian description. Bagi tu korang ada cerita seram nak kongsi dengan kami. Betul guys. Sebelum mulakan podcast, kita kena mengucap 9 kali supaya tidak berada dalam kesyirikan dan kesesatan. Okey, baik. So hari ni atas permintaan ramai. Ramai. Main gila lah. Main gila kan dia punya view ni. Betul. Okay, so kita hari ni masih lagi bersama dengan Kak Zai. Okay, jadi mungkin ada yang tak tengok part 1 part 2 terlepas pandang, ialah puasa ni busy sikit kan. Jadi kita berkenalan lagi sekali hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Syuk dengan Hafiz juga. Selamat berpuasa, selamat hari raya. Selamat puasa. Azai sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah sihat. Okay, so Kak Zai, macam yang hari tu video part 1 part tu ada cerita pengalaman pengurusan jenazah kan. So untuk puasa ni banyak ke kes ataupun dah tangkap orang tak puasa? Sebenarnya tugas akak dalam kariah saja. Kariah kalau ada yang melanggar akta Jabatan Agama Islam, akak memang ada ada kuasa untuk menghentikannya atau tangkaplah. Macam kuasa maksiat ke, pencegahan maksiat, minuman keras atau berparti sampai ni, ataupun yang melanggar akidah. Itulah kerja akak. Dalam kariah. Maksud kariah tu ialah kampung-kampung yang di bawah masjid bertugas. Okay, dah ada tangkap tahun ni? Tahun ni ada. Tapi tak boleh cerita yelah. Aib dia. Setiap tahun ni kot kan ada lah tu Ada. Kita manusia kan, nafsu tu dah biasa dengan kita 11 bulan. Memang dia teringat cerita ni, apa, puasa 16. Kan video arahan Mamat Khalid punya cerita. Kan orang tua-tua dia pergi kat kedai, dia tutup tirai kat tepi, dia kan, buat kena ambush. Ambulans datang, van jenazah datang. Kan, tapi ya dalam kelakar tu sebenarnya ada mesejnya. Itu yang kita nak. Okay, tapi kita harapkan itulah, harap tak adalah yang golongan remaja tiba sekali yang tua-tua ni, mungkinlah dia ada masalah kesihatan ke. Ada GERD lah. Tak boleh makan lambat.
Masya Gastrik. Allah. Okey. Okay. Jadi tak macam sebelum ni kita tengok video kat banyak lah. Sambutan tu kita dah jangka lah, memang meletup lah macam-macam reaction orang. InsyaAllah. Kan? Terima kasih lah banyak. Tapi sebenarnya akak cerita pengalaman je. Akak ni ulang lagi sekali dan sekali lagi. Akak ni tak ada ilmu. Kalau mana-mana yang salah silap bab hukum hakam tu, tolonglah betulkan akak semula. Bagi yang kalau yang pandai nas ke hadis ke, silakan. Akak akan terima seadanya. Seboleh-bolehnya kita sama-sama kongsilah. Sebab kita hidup kat dunia ni pun berkongsi semua-semuanya. Si alam, bulan, langit semua. Ya, ilmu Itulah kalau nak share ni kan memang takkan pernah cukup kan. Ilmu ni luas tapi Ilmu kita nak luas. ucapkan maaf jugalah dari pihak kami. Yalah komen-komen tu kan macam mana kan. Kadang-kadang kita nak share ilmu tapi orang nampak sudut yang bagian lain. Kita pun tak perasan pun. Jadi tu pun pihak dari kelemahan pihak kami juga. Jadi kami minta maaf. Haraplah lepas ni menjagalah tutur bicara jari jemari tu dalam komen. Kan nanti kita punya pencerita tak nak datang dah tau korang ni. Okey. Sebab kita sekarang ni Hafiz, Syuk, akak sedang pegang kedai. Kita pusing kampung. Kan? Cerita Orang, kedai dengan betul. dengan bapak dengan anak tu. Itulah kita sekarang. Kita tak boleh pun ikut semua cakap orang dan kita tak boleh juga abaikan semua orang punya cakap. Itu je lah kan. Kita harapkan video boleh bagi manfaat. Tapi yang lain tu lah sisi lain nampak. Harap dapatlah nampak yang positif pula. Cuba ubah mindset tu. Sebab kita kalau nak menunjuk bukan macam ni lah ceritanya. Memang cerita gebang je. Kalau kita orang, aku belakang kamera cerita gebang tapi ke depan ni tak ada, insyaAllah. Okay. Hari ni kita masih lagi dalam cerita seram. Betul. Okay. Kalau minggu lepas kita dengarkan cerita jenazah orang yang bunuh diri dan sebagainya. Hari ni pula nak kongsi cerita apa ni Kak? Okay, akak prefer cerita saka lah sebab kita dalam Ramadan ni. Jin-jin saka ni semua tengah rehat. Bagi rehat kan. Jadinya dia tak trigger lah. Akak InsyaAllah lah dia tak trigger. Sebab je kita pun tak boleh nak jangka. Besok manalah tahu lepas Ramadan dia datang balas dendam ke, kita tak tahu kan. Tak apa Hafiz okay, InsyaAllah. InsyaAllah tak ada apa. Harap dengan sebab kita nak dengar pengalaman ni pun kita nak ambil iktibar pengajarannya. Kita tak ada lebih-lebih ataupun nak membuka aib sesiapa lah. Okay. So cerita saka Kak Yang ni cerita saka yang mana ni? Keluarga ke? Dia macam ni. Akak introkan dulu. Sebenarnya kita sekarang ni hidup dalam zaman ni dah banyak sangat kita dimomokkan dengan saka baka keturunan kita yang dulu. Sebab akak ada baca lah kat komen tu, dia kata saka ni sebenarnya gini-gini daripada keturunan kita gini-gini. Okey, akak tak salah pun pendapat tu. Ada betul dan akak nak akak tak betulkan dia pun, memang itu pegangan dia. It's okay. Cumanya akak nak cakap kita tak boleh nak memfitnah kita punya susu galuh kita yang sebelah atas. Katakanlah memang kita nampak sendiri, kita tahu dan kita dibagi tahu memang dia ada bela saka dan sebagainya dan dia ke arah situ bagi jamuan, lepas tu bagi makan, lepas tu akan adakan satu-satu hari tu untuk memanjakan saka dia tu. Okey, kita pegang itu memang dah dia silap. Itu dah syirik, kesilapan bahagian situ. Tapi kalau kita pergi berubat, kita sakit lah kata dah lama, kita pergi berubat, kemudiannya ada yang ni lah perubatan ni dia kata saka keturunan. Lepas tu kita dah marah-marah. Ni lah dulu orang dulu-dulu ni suka sangat jaga, suka sangat bela saka apa pun, padahal kita tak ada pun benda bukti tu. Orang kita buat salah dengan orang hidup ni, boleh sempatlah kita minta maaf. Kita fitnah kita punya keturunan tu. Kat mana kita nak minta maaf besok? Dia jumpa kita kat sana, so kita kena pula ni Jadi kita kena jaga. Pada akak kena jaga benda tu betul-betul. Kalau pun betul kita sakit itu datang daripada jin saka ni semua, minta perubatan tu
putuskan je. Kita tak payah nak kata orang atas ke apa ke, sebab kadang-kadang benda tu jin dia suka menipu-nipu kan. Dia suka buat kita rasa syak wasangka. Dia suka. Kan, lagi kita bersyak wasangka, lagi kita letak benda tu jadi macam aku sakit ni sebab keturunan aku dululah belasaka. Benda tu buat tak terfikir lah Kak. Kan, banyak sangat. Banyak sangat. Sebab perubatan ni, kita ikhtiar berubat. Once kalau dia kata itu daripada saka keturunan, tutup hati. Bukan orang atas yang salah, aku yang salah. Sebab saka tu sempat masuk kat aku, katakanlah kan. Ubat je. Kita ikhtiar je. Tak payahlah kita nak salahkan benda yang dah sudah. Kan. Itu je lah. Intro ni panjang lah pula. Tapi betul lah. Kita masuk ke cerita akak. Okay. Cerita pertama ni, akak ni sebenarnya dulu akak kerja kat spa. Bukan orang yang spa yang ni. Akak dah bagi tahu sebelum ni, akak akan bekerja ikut masa akak. Orang spa tu kena ikutlah masa akak. Cerita dia. Sebabnya akak ni tak banyak masa untuk benda lain daripada anak-anak. Spa dekat Melaka lah dia akan panggil akak bila ada orang nak urut. Okey. Alhamdulillah, yang tu kelebihan lah. Akak boleh ngakulah ada sikit Allah bagi izin, akak memang boleh mengurut. Tapi bukanlah dengan mentera ke apa ke, akak urut ikut naluri. Ikut rasa macam ada customer yang kata akak urut, okey, dia release daripada sakit dia yang dah lama macam tu kan. Okey, keep on. Mula-mula akak kerja spa tu macam orang lain. Kerja pagi balik petang, tapi dalam 3 minggu lepas tu akak tak boleh. Akak cakap tak boleh lah sebab anak-anak tinggal. Lagipun akak tak nak fokus benda lain daripada anak-anak. Jadinya kita orang keep deal. Dia kata okey, kalau ada orang datang, bukan orang yang datang spa tu semua nak berurut tau. Dia ada yang nak buat luluh, ada yang nak buat masak muka facial kan. Ada yang nak urut, dia ambil package lah. Ada yang package urut, ada package facial saja. Okey, siapa yang nak berurut dia akan panggil akak. Tengoklah orang tu berapa kali dia punya package tu dia ambil berapa kali urut kan. Okey. Dia sekali tu patient ni bukan patient dia customer, dia pengantin. Dia kata badan dia sakit-sakit sangat. Dia kata sakit sangat. Dia dah nak ni, risau juga benda tu mendatangkan apa. Okey. Akak datang nak ni urut dia lah. Akak dah bagi tahu siap bawa kain batik, kalau boleh kain batik lepas apa semua. Okey, satu lagi akak nak minta. Yang orang kata yang orang kedai-kedai yang buka spa ni, orang kata yang berniaga benda ni, kena tahu satu, kita orang Islam ni kena jaga aurat. Okey, bahagian aurat yang kita boleh tengok perempuan dengan perempuan yang Islam ialah bahagian pusat ke lutut. Seeloknya daripada dada ke atas sampai ke lutut. Tolong jangan buka yang bahagian situ, walau apa cerita pun. Semuanya tutup. Kita boleh kalau macam luluh ke apa ke, ulurkan tangan aja. Itu akak cukup jaga sangat. Sebab akak tengok spa ni banyak dia tak kisah dah. Asalkan orang tu customer puas hati, asalkan dia dapat untung. Tak bagus macam tu. Kita orang Islam kena jaga orang Islam. Betul. Melainkan kalau spa yang bukan Islam, kita kena tahu kita boleh buka aurat kita, muka dan 2 tapak tangan je. Jadinya carilah yang Islam. Mulakan benda yang minta redha Allah. Kita nak bagi orang punya manfaat kan, tapi kita buat maksiat, bahaya juga. Okey. Lepas tu dia baring, akak selimut sampai ke bahu. Lepas tu akak bawa semua minyak-minyak semua dari rumah. Minyak tu bukanlah minyak jampi, orang kata minyak yang memang akak siapkan sendiri, yang apa serai apa benda paste-paste tu kan, akak campurkan jadi benda tu wangi lah, aroma terapi. Buat sendiri lah? Buat sendiri masa tu. Lepas tu guna yang baby oil tu, campurkan dia, jadilah dia jadi semua bau dia tu kan. Okey. Dia dah tu bacalah sikit. Kita pun nak pegang orang pun
janganlah orang kata main kosong-kosong je sekarang. Sebab itulah kita menjagakan aura dia dengan arwah kita. Aura dia masa tu memang gelap. Akak cakap betul gelap. Atas sampai bawah je. Kenapa kau ni nak? Sebab rasa macam kesian tau. Lepas tu akak pegang bahu dia tu, dia keras dekat bahagian bahu dia tu. Akak ni. Lepas tu kan bila akak dah mulakan, dah urut, lepas tu akak rasa macam ada satu ketul yang besar telur. Besar telur dia bergerak-gerak. Belah belakang dia tu bergerak. Akak pegang sini, dia berhenti sekejap. Lepas tu sekarang bila akak lepas, dia pergi ke tempat lain. Akak ingatkan ada banyak-banyak tu, tapi tak. Yang cari balik kat sini dah tak ada. Lepas tu dia buat bunyi macam ni. Sakit tu. Akak kan dia geli. Lepas tu akak kata, kalau geli bagi tahu je. Akak cakap tu. So akak rasa akak buat tu memang menyakitkan, taklah geli. Lepas tu dia buat, lepas tu dia kata, cari aku ke? Dia kata macam tu tau. Kalau aku dia tengok buat dia gelak. Dia bunyi orang tua yang bangka. Yang bangka, yang orang kata dia punya bunyi tu daripada dalam. Lepas tu akak cakap, ini dah lain ni. Cakap kamu dah, ini dah lain ni. Akak cakap itu kan. Lepas tu akak pegang telur tu, cakap, kau ni daripada mana kau datang ni? Aku memang ada kat sini lah. Dia cakap itu. Dia punya suara tu lah sampai yang kat luar ni pun. Lepas tu akak cakap, ketuk pintu tu. Akak cakap, tak apa. Tak ada masalah pun. Dia tu. Dada dah bubuk laju dah. Apa benda aku hadap ni? Ya Allah. Lepas tu masa tu akak tak gelak pun. Sekarang ni akak gelak. Boleh cerita kan. Panjang umur Alhamdulillah. Lepas tu akak pegang tu, akak cakap, apa bendanya ni? Kenapa kacau dia ni? Apa salah dia macam tu? Aku ni memang ada dekat dia. Akak pun bila dia dah bercerita macam tu, akak buat tak tahu je. Maksud dia jin ni, dia nak bagi kita panjang lagi cerita tau. Lepas tu akak biarkan aja, akak urut. Dia tetap sepanjang tu. Istighfar. Lepas tu akak bacalah yang Waku Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min ayah durun tu kan. Surah Al-Mu'minun ayat 178 tu. Akak jadikan apa tu, dia stop tau. Bahu dia tu terus macam tu. Walaupun dia menyarap, tapi kita nampak bahu dia jatuh. Bermaksud benda tu stop. Dia tak nak ni akak, sebab dia nak ajak akak sembang tu. Lepas tu dia kata, dia membebel. Dia kata, aku saka keturunan. Aku ni mak bapak dia bela dulu. Aku ni moyang dia bagi makan darah ayam hitam. Dia cerita tu memang bunyi orang tua bangka. Tak lama pun, selalu 40 minit akak urut satu badan tau. Ini 20 minit dah akak dah merembang. Jangan cerita lah. Rambut semua rasa macam terbang je tu rasanya. Terpacak lah. Ya Allah, kata apalah dugaan kau ni dik, kesiannya kau wai. Lepas tu dah tu dia baru sedar. Dia baru, lepas sampai ke kaki tu, akak picit dia punya tapak kaki tu. Lepas tu akak kata, dah biarlah dia dengan badan dia. Cakap macam tu kan. Baru budak tu macam tu. Kata dah ke? Dia nak bangun. Jangan bangun. Akak tekan badan dia. Jangan bangun. Risau pula aku. Dia macam terkejut. Bila masa saya kena urut ni? Dia cakap macam tu. Sebab rupanya dia menyarap, dia terus lupa. Dia terus macam tertidur, dia cakap. Dia tak sedar apa benda tu jadi. Lepas tu akak kata, dik, akak cakap sikit ni. Masa tu umur akak baru 32 macam tu. Akak cakap sikit ni, kau kena pergi berubat dik. Cakap tu. Kau jangan biarkan benda ni. Benda apa kak? Dia kata, saya ada benda apa? Dia dah macam nak histeria. Tak. Cuba kau istighfar. Ikut akak ni. Akak pun istighfar, dia pun ikut. Lepas tu akak cakap, dik, kita tak tahu apa yang nak jadi kemudian hari, tapi akak kena ingatkan kau kena pergi berubat. Cari ustaz yang betul-betul. Kalau tak dapat putuskan pun, dapat keluarkan pun jadilah. Sebab benda tu dah duduk dalam dia punya tu.
apa benda akak cakap ni? Apa benda akak cakap ni? Lepas tu akak stop macam tu je. Akak kata dah sesi kali ni akak minta maaf tak dapat lama. Sebab sekarang memang aku demam lah ni cakap kan. Sebab pegang dia tu kan akak rasa panas. Sampai ke belakang ni kita punya urat belikat tu pun dah tegang sekali. Lepas tu dia balik. Esoknya dia bawa mak bapak dia. Alamak. Allah. Mak bapak dia akak tak ada kat spa kan. Sebab akak tunggu orang panggil baru akak datang. Lepas tu dia datang, mak bapak dia owner spa tu call suruh akak datang. Dia kata ada masalah sikit ni. Okey. Lepas tu mak bapak dia datang jumpa akak lah. Akak duduk kat depan tu. Akak cakap, saya semalam tak buat apa pun. Saya urut macam biasa. Tapi abang anak akak ni, panggil mak bapak dia kan, dia dah respon kat saya sesuatu yang saya pun tak pasti apa. Tapi dia kata dia saka keturunan. Dia dah daripada moyang dia bagi makan lah. Dia ada cerita dengan saya lah je kat situ. Lepas tu mak dia tengok bapak dia tengok mak dia. Macam tu. Macam salah siapa ni kan. Lepas tu Dia marah tak kat tanya apa ke? Dia nak tahu cerita sebenarnya. Muka dia orang bersih je. Cumanya bapak dia, ada dia bagi tahu tak belah mana? Belah saya ke belah isteri je itu. Akak pun fikir, tak ada, saya tak tanya pun. Sebab saya tak ajak dia bercakap pun. Dia sendiri yang cakap semua tu je itu. Lepas tu dia kata, awak jangan macam-macam cerita pasal anak saya. Bapak dia dah apalah kan. Tak, saya tak cerita dengan sesiapa. Saya cerita dengan anak abang je. Tapi anak abang cerita dengan abang akak. Abang boleh tanya lah dekat puan punya spa ni, ada saya cerita apa-apa tak? Saya tahu benda ni aib dan saya takkan buka sama. Saya beramanah dengan badan orang saya cakap gitu kan. Akak cakap je tu. Lepas tu dia agaknya dia kata kejap. Dia panggil bini dia keluar. Slide tu dia buka, dia keluar. Ni dia cerita kat luar. Dalam 2-3 minit dia masuk balik. Tak apalah, macam ni lah kami percayalah cakap puan ni. Dia kata nanti kami bawa anak berubat. Lagi 2 minggu lagi dia kata nak bersanding ni. Tak boleh lah kita biarkan je kat situ. Lepas tu ada 2 sesi lagi. Sesi mengurut tu ada 2 lagi. Lepas tu Kak tanyalah, sesi mengurut ni nak teruskan ke ataupun nak stop dulu? Dia kata tak apa, nanti kita fikirkan juga je tu. Okay, dia dah minta maaf apa semua, dia balik. Dalam 4 hari lepas tu datang semulalah yang ni nak buat urutan kali kedua. Okey. Kak lepas yang urutan kali pertama tu, lengoh sebelah kiri ni tak boleh angkat. Sampai kena andung macam ni. Dah kita bukannya orang yang benda orang kata yang menampung benda-benda energi, benda macam ni kan. Memang tahulah akan badan kita akan sakit. Lepas tu dia cakap, Kak, akak kalau akak urut saya, boleh tak guna apa-apa ilmu? Kalau macam tu akak tengok aje lah macam tu kan. Akak je ni lawak juga. Akak tengok je lah bapa akak urut kau je kat situ kan. Betul. Kasar pula kita. Bapa akak nak urut kau kalau tak guna ilmu urutan tu. Kenalah kan. Lepas tu dia gelak. Dia kata tak apalah, akak urut belah kepala je lah dengan bahu. Dia kata sebab situ paling sakit. Okey duduk. Aku kata tak payah nak baring. Masa apa tu kan, dia cermin, dia duduk depan cermin. Dia senyum tu kan macam sengaja je tau. Bila kena urat, bila kena yang akak punya minyak atau akak tak tahu kenapa benda tu trigger. Dia keluar, dia senyum je tu. Dia tengok akak. Kau ni macam-macam pula. Buat depan cermin. Ya, pas akak pusingkan alih-alih. dia punya kursi tu menghadap kat lain. Akak belakang ke cermin tu. Jangan pasal-pasal lah akak tunjal kepala kan. Tapi memang kesian tengok dia. Lepas urutan yang kedua tu, yang ketiga urutan badan juga. Tapi akak dah call lah. Masa tu ada lagi arwah Tok Guru ada lagi. Dia kata kau baca sekian ayat untuk engkau putuskan perbincangan jin ni. Jangan ambil tahu, dia kata. Dia memang orang jenis orang jangan ambil tahu je. Dia kalau apa-apa kau jangan ambil tahu macam tu. Lepas tu dah ni kali ketiga tu satu badan memang 40 minit.
Dia rasa lega. Akak tengok aura dia pun dah okey, dah mula nampak dia ada warna apa sikit, warna hijau tu ada, sebab dia orang yang tak pernah tinggal solat. Solat, lepas tu tahajud, alhamdulillah nampak dia dekat situ kan. Dia kata, "Dik, kau kena banyak-banyak sabar dik, sebab dugaan kau memang mungkin lain daripada orang lain." Cakap macam tu. Kita mungkin tak sama haluan hidup kita, tapi kita sebenarnya sama. Dugaan Allah ni, semua orang akan ni, sebab manusia ni memang untuk diduga hidup dekat dunia ni. Kau sabar banyak. Tapi ingat, akak cakap ingat, ikhtiar je. Sembuh atau tak, itu terpulang pada Allah. Dia kata lagi seminggu berapa hari lagi saya nak kahwin ni. Malam esok dia kata, malam lusanya lah dia nak buat inai tu. Tak apa ke kak? Kalau benda tu tak kacau tak apa ke? Tak tahulah. Akak pun cakap tak tahulah. Kau ada mandi bunga ke apa ke? Tak ada. Ayah tak bagi. Dia cakap okey, bagus. Sebabnya ialah kadang aura yang bertembung dengan aura ni, kita takut dia akan puff. Sebab kita dah tahu kekuatan yang ni macam mana. Jadi akak tak nasihatkan dia apa-apa pasal yang tindakan dia nak mandi bunga ke mandi aura ke, tak. Dengar dia kata tak mandi bunga, alhamdulillah, okey, dah jumpa jodoh pun nak mandi bunga buat apa? Ya juga Kadang setengah mak andam tu dia suruh mandi bunga dulu sebab nak naikkan seri dia cakap kan. Kita tahu dalam badan dia tu ada benda yang terpendam. Bahaya juga rasanya benda tu. Tapi kita takkanlah nak nasihatkan dia tak payah buat kan. Kalau dia dah ada tu. Okey, dia kata malam besok dia nak berinai, okey lah. Lepas tu macam tu je, hilang macam tu je. Akak pun tak ada nombor kontak dia ke, tak ada. So, masa tu tahun 2006, 2007, manalah nak ada kita nombor-nombor kontak ni. Sangat. Tak ada sangat orang kata nak ke arah situ. Itu cerita pertama lah. Tapi memang dia dia usik-usiknya kita. Ya Allah, geramnya. Kalau saya dia macam tu tengah orang lagi tutup pintu, kunci, lantak kau lah kan. Tak dapat payment tak apa lah. Sebab kita beramanah. Akak beramanah dengan orang punya badan. Lepas tu yang owner tu pun dah terlebih baik nak bagi akak datang masa ada orang mengurut aje. Bayaran dia sama dengan pekerja lain. Hanya bagus owner dia tu kan. Mungkin lebih lagi kot, sebab akak pun tak pernah tanya yang lain tu berapa gaji dia orang. Okey, jadi yang perempuan tu tak ada cerita yang dia dah jumpa ustaz berubat. Rasanya dia berubat. Sebab benda tu memang, sebab lepas kahwin akak takut lagi benda tu ngacau. Okey. Sebab bapak dia terlepas cakap. Bapak dia kata, akak tak tahu keturunan ni belah bapak dia ke atau belah mak dia, sebab akak tak sempat nak tanya. Dan masa yang benda tu keluar tu lah kan, lepas tu yang bapak dia cakap, yang ni dia cari keturunan perempuan saja. Dia akan cari perempuan, bawah perempuan. Macam tu. Dia tak ada yang lelaki. Maksud dia memang menjaga budak ni. Dengan cara lain lah. Kita pun sebenarnya benda syirik ni jangan katalah dia menjaga pun. Betul. Okey. Puasa tau, penat. Betul, puasa penat. Kalau boleh nak belanja air ni kak. Jangan. Teh ais kan. Tahun depan belum tentu dapat puasa lagi kan. Kita tak tahu umur kita, biarlah. Okay. So menariklah perkongsian yang pertama ni. Yelah, tak terfikir pula point of view seorang pengurut di tempat spa. Yelah, macam saya pun ada urut juga dekat spa, tapi spa yang bekam. Ya, bekam. Tapi dia urut biasa je lah kan. Betul lah, memang nak tertidur, kena aircon lagi kan. Okay, tapi macam yang tempat kerja akak ni, yelah ada urut. Ada tak orang yang dia dah tahu akak urut kat situ, okay, dia nak akak dia tak nak online? Ya, ada. Sampai akak pindah, masih lagi owner spa tu minta akak datang. Tapi akak tak sebab jauh. Satu. Lepas tu spa tu sebenarnya duduk depan akak punya shop lot rumah je. Masa akak duduk tu, akak menyewa kat belakang, taman belakang. Dia duduk depan. Jadinya akak jalan kaki boleh sampai. Yang bila dah pindah ni,
Kak kata cari orang lain lah. Buat benda yang sama. Orang tu urut bila ada orang datang nak urut je. Macam tu. Itu lagi elok lah daripada panggil akak ni kan kena bayar lebih pula. Kan betul. sama je sebenarnya. Kalau cara urutan tu kalau betul, orang tu okey lega lah. Kalau tak betul tu yang lagi sakit tu. Menderita. Tadi risau juga dengar yang parent dia datang ingatkan macam nak macam marah ajak ke. gaduh. Tapi dia nak tahu cerita. Tapi awal tu macam dia memang nak marah ke macam mana? Tak. Sebab mak dia kata anak dia tak cerita apa-apa pun dengan dia orang pasal yang saka-saka ni, tak ada. Bila balik daripada spa ni dia cerita akak tu kata kena berubat mak, kena ni kan. Lepas tu mak dia ni lah pelik lah kenapa pula pergi spa baru tahu ada saka dalam badan anak dia. Itu yang mak dia nak tahu cerita sebenar, sebab anak dia kata masa tu memang tak ingat apa-apa. Memang tak ingat apa-apa. Lepas tu dia takut akak buat-buat cerita. Takut akak mengaib-aibkan dia punya cerita keturunan dia lah kan. Sebab dia tanya itulah sebab akak suruh tanya semula dekat owner spa, dia tak akak cerita. Tak ada. Benda tu jadi dia macam okey lega, tak apa. Kita usahakan lah. Macam tu lah. Dia nak tahu cerita sebenarnya je. Okay. So masa akak urut tu nampak aura tu, aura yang macam mana yang dia masa masuk kedai tu, masa akak masuk kedai tu, dia dah duduk dekat depan kaunter tu. Akak nampak warna dia gelap tau. Warna gelap. Tapi akak selalu kalau warna gelap ni akak lalu tengok pandang macam tu je. Macam tak adalah kita nak, kenapa kau ni gelap sangat? Tak adalah. Kesian dia. Dia pun tak tahu aura dia warna apa. Tapi yang ni akak cakap, kesiannya dia ni. Kenapa kebetulan jodoh dia pula orang yang baik-baik, yang orang kata membuka sekolah tahfiz ni. Akak rasa memang akan terputuslah dia dengan yang buat saka ni semua. Sebab kadang-kadang perkahwinan ni dia menyelamatkan kan benda ni daripada sini. Sebab dia kata dia dengan lelaki ni pun bukanlah kenal sampai dating-dating tu, tak. Cumanya dia pergi cari tempat urut sebab badan dia sakit sangat. Macam tu. Tak adalah untuk melulur ke apa ke sangat. Sebab selalunya lepas kita urut, dia akan pergi spa lah, mandi aromaterapi tu kan, sebab badan dah penuh dengan minyak. Dia pula akak tak tahu cerita, yang akak terus balik lepas urut dia, mungkin owner tu suruh dia mandi dulu ke apa ke. Aura ni akak nampak dia kat muka ke badan? Satu ke? badan Satu sebenarnya. badan. Satu badan. Kalau orang yang kuat aura dia tu, dia masuk je kan, dia akan buat orang macam pandang tu tau. Bukan dia menarik perhatian, tak. Dia bukan mencolok mata sampai, tak. Dia tak pakai makeup ke, dia tak pakai apa, tak berbau wangi pun. Kalau dia lalu tu orang akan tahu dia ada kat situ. Ada orang yang macam tu. Faham? Ada warna juga yang kita pakai yang menaikkan aura kita. Itu yang akak tahulah. Punya ada aura Ya. Manusia ni semua ada aura. Kalau dia sakit, aura dia lain. Yang aura sakit dia tu akan naik, aura dia akan tenggelam. Macam itulah. Macam mana nak cerita? So, aura ni dia rainbow tau. Okey. Dia nampak aura tu macam mana? Dia akak nampak daripada warna, dia punya keluar warna-warna macam Dragon Okey, Ball. akak tak pernah belajar benda aura ni. Tapi kalau dia sakit, akak tanya sakit ke belah kepala, belah perut, cakap kan, saya tengah tak sihat perut ni, macam tu. Akak tahu yang merah tu ialah aura sakit. Dia gitu. Akak belajar dengan cara bertanya. Pasal tu akak ramah kot. Yalah. Dapat ni yang tengok video ni ramai lah nak urut dengan akak ni lah. Jangan. Akak tak buat urutan. Dah tak buat urut dah kan? Akak tak urut. Jangan meminta-minta kan? Ya, anak-anak suami je akak urut. Sebab yalah, tak tahulah kelebihan ke apa keluarga akak tahu, kalau akak pegang akak tahu dia sakit kat mana. Tak, akak jarang nak salam dengan orang cara macam Ya Allah, kenapa sakit? Dah lama tak ni ke, tak buang ke? Dia akan macam tu tau. Mana akak tahu? Sebab awak ni, awak punya urat kat situ tu tersumbat. Ya, ada orang yang ni lah, jenis yang susah nak pergi hospital ni lagi lah kak. Pergi hospital,
Aku pergi hospital dulu, kemudian barulah kita adjust benda lain. Itu je. Kalau hospital kata tak ada apa-apa, adjust lah benda lain. Okay, baik. Alright, tu menarik. Bamil ni ngantuk ni. Yelah, nanti kan dia nak kerja kan. Leher dia tu dah warna kuning. Okay. Tak apa, Bamil rehat je. Tak apa, rehat kan malam nak tidur kan. Nak kuning, kerja kan. Dia belum sakit kepala, tapi dia belah bahu dia tu. Ya. Dia belah bahu dia macam dah mula mengeras. Keluar aura kuning. Aura dia sebenarnya hijau perlahan. Orang hijau perlahan ni lemah lembut. Dia lurus. Hijau perlahan dia lurus. Habis janganlah. Aku hitam tu waktu. Nak tanya tapi takut. Tak ikut baju. Nak tanya tapi takut kan. Kali tak betul kan. Nanti kita tanya habis. Tahu juga. Tahu juga kan. Belakang off record. Off record. Okay, so itu cerita saka yang pertama. Cerita saka yang kedua, Kak. Okay, saka yang kedua tu saka dekat rumah pangsa kat Kajang. Okay, akak tak tahu pun dia saka sebenarnya. Ya. Akak ulang lagi, akak ni tak banyak tahu. Bila pengalaman tu barulah akak tahu banyak benda. Sebab akak belajar melalui pengalaman dan akak cari benda tu kan. Akak duduk dekat Kajang lama juga, dalam setahun lebih. Akak berpindah-pindah. Lepas kahwin akak berpindah rasa nak kat 16 kali kot. Kerja uniform? Ya. Tak. Kita orang berpindah lah. Cari rumah sewa ni ke, murah ke kan. Susah. Suami baru kerja masa tu. Kang cerita kang buka aib sendiri pula. So akak kahwin dengan dia belum kerja lagi. Dia last year UKM. Belum grad lagi. Okay. Itulah. Dah rezeki kahwin cepat je tu lah. Padahal tomboy tu. Ya, dah belajar silat, jalan je. Okay, lepas tu akak sewa dekat satu rumah pangsa dekat Kajang. Tingkat 4. Itu yang paling murah pun. Tingkat 4. Lepas tu akak kena naik tangga. Rumah pangsa tu tak ada lift. Memang kena naik tangga. Masa tu mengandung anak sulung 6 bulan masa tu mengandung. Bila akak lalu dekat satu rumah ni, akak perasan ada satu nenek tau. Dia dah bongkok macam ni. Bongkok L kata orang, bongkok sabut tu kan. Dia akan duduk dekat luar, ada 1-2 pasu tu. Dia main tanah kat pasu tu tau. Melayu Okay, dia pakai anak tudung. Akak tengok itulah baju, itulah kain dia. Setiap kali akak nampak. Lalu dekat situ nampak dia tengah mengerjakan tu. Tapi kat dalam rumah tu akak tahu ada seorang kakak tu dengan anak dia duduk situ. Kakak tu mungkin janda, mungkin balu, akak tak tahu, tak pasti. Sebab rumah pangsa kan, kita takkanlah nak tanya semua orang, tak kenal pun. Okey. Lepas tu dah 3 bulan lah. Setiap hari akak nampak nenek tu. Ya, nenek lah akak panggil. Setiap hari kan. Ya, tapi akak tak ada tergerak pun nak panggil ke, nak tegur tu tak ada. Nek sihat ke, tak ada. Sebabnya muda lagi lah kot. Mungkin macam hal aku pun banyak macam tu kan. Okay. Lepas tu satu hari tu akak tak nampak dia. Akak nampak yang kebetulan kakak yang duduk dalam rumah tu keluar. Dia keluar, tutup pintu, lepas tu jalan pergi ke tangga. Akak nak naik, dia nak turun. Dia dah turun dah 3-4 anak tangga. Akak dah sampai atas, akak tengok rumah dia kan. Pintu tutup, kunci. Nenek duduk dalam lah agaknya kan. Lepas tu akak terfikir pula nak toleh balik kat dia, nak tanya kat dia. Sebab dia akan turun tangga tu kan. Okay. Akak tanya dia, Kak, saya tanya ni, nenek tu tak keluar ke hari ni? Cakap je tu. Dia berhenti, tengok muka akak lama tau. Lepas tu dia terkedip-kedip. Tu dia naik balik 2 anak tangga. Nenek mana? Dia cakap situ. Akak pula balik pelik. Rumah akak yang ni kan, cakap situ.
tepi je sebab dia corner macam tu kan. Rumah dia situ, tangga sini. Bila akak naik, akak akan nampak nenek tu kat situ dekat barisan dia punya pasu tu. Lepas tu akak katalah, nenek tu mana sebab rumah dia kunci, bermakna dalam rumah mungkin tak ada orang. Kan? Sebab kita kunci rumah, takkanlah biarkan orang dalam rumah tu tak keluar kalau apa hal kan. Nenek mana ni? Dia cakap macam tu. Lepas tu akak dah macam rasa lain macam tau. Alamak. Cakap alamak. Sebab tahu diri sendiri dah boleh nampak pun benda macam tu. Bukan manusia ke? Sebab memang rasa macam jelas sangat figure dia tu memang manusia. Lepas tu akak tanyalah, nenek tu dia pakai anak tudung warna biru laut. Akak kata biru laut. Lepas tu baju kurung kedah warna coklat, ada bunga-bunga warna kuning. Akak kata lepas tu dia pakai kain batik. Kain batik dia mesti warna merun tu. Lepas tu dia diam. Lama dia diam. Kau duduk mana? Dia cakap macam tu. Saya duduk tingkat 4. Cakap macam tu. Kau bila kau nampak nenek ni? Hari-hari saya nampak. Sebab saya daripada bawah. Akak masa tu turun bawah mesti satu hari pagi mesti akak turun beli sarapan rasanya. So akak akan naik tingkat 4. Lepas tu dia kata hari-hari nampak. Akak tu macam kenapa ni? Yelah pelik lah. Salah ke tanya kan? Macam tu kan. Hari-hari saya nampak. Memang nenek tu akan main-main dekat main tanah dekat dalam pasu akak ni cakap je tu kan. Lepas tu dia kata, pasu yang tu. Dia cakap, ya pasu. Dia makin lama suara dia makin kuat tau. Macam orang dah takut lah. Dia dah macam, ya betul budak ni. Lepas tu hari ni je saya tak nampak. Sebab saya ingat tak ada orang. Akak dah kunci pintu. Cakap macam tu kan. Kita budak lagi umur baru 19. Masa tu lah lurusnya. Kau pergi tanya. Ingat nak ni lah beramah mesra lah. Ayolah. Soalan. Ya Allah. Lepas tu akak tu cakap, tak ada. Saya dengan anak saya je 2 orang dalam rumah. Dia cakap macam tu. Oh, ya saya tahu akak dengan anak akak. Apa tu? Betul kau nampak nenek ni? Dia cakap tu. Ya betul. Betul itu yang dia pakai. Betul. Dia diam tu lama. Tak apalah. Kau baliklah rumah kau. Cakap macam tu. Masa tu pula krisis air. Okey. Dekat Selangor masa krisis kan? Air. Allah tahu 99. Oh, 99 dah krisis air lah. Belum 2000 lagi. Geramnya. Kita kena bawa air daripada bawah ni atas kan. Ya Allah. Suami balik kerja bawa air. Akak sebelum pergi beli sarapan bawa air. Lepas tu lepas 2-3 hari akak tu cari akak semula. Dia tunggu akak dekat tangga tu. Padahal dah 2 hari akak tak turun sebab dah tak sihat. Perut pinggang dah sakit. Perut dah mula besar. Dah 7 bulan. Lepas tu sekali akak turun, ni dia tak tahu rumah akak. Dia tunggu akak turun tangga lah agaknya. Dia kata, cuba cerita balik. Rupa dia macam mana? Alamak. Dia seorang lah. Cerita pasal nenek teringat balik semula. Dia seorang masa tu. Dia bawa kursi duduk kat luar rumah dia tu, tengok tangga agaknya. Lepas tu, mari sini. Dia kata, akak pun pergi. Lepas tu dia cakap, cerita balik. Macam mana rupanya. Lepas tu akak cakap, saya dah 2 hari tak keluar ni. Saya tak nampak lah. Tapi ceritalah balik. Dia punya baju tu warna coklat, bunga kuning. Tudung dia warna anak tudung dia warna biru. Lepas tu dia punya kain batik tu warna merun-merun sikit gitu kan. Tu ini ke dia tunjuk gambar? Oh, dia ada gambar contoh. Ya, dia tunjuk gambar. Akak terkejut. Apa pasal nenek ni ada dalam gambar padahalnya akak hari-hari nampak dia. Takkanlah dalam gambar tu boleh keluar serupa. Tapi pakaian sama ke? Sama. Okey. Duduk dekat tepi pintu. Akak tak pastilah rumah kampung ke rumah apa ke. Tapi dia duduk kat tepi pintu atau kursi duduk macam ni. Gambar. Bukan hitam putih Gambar tahun 89 macam tu dah warna. Dia betul. Ini mak saya tau. Dia cakap macam tu. Betul kan? Aduh. Manalah akak tahu mak dia. Okey. Akak macam tu.
mak akak macam tu kan. Air mata dah nak keluar dah ni. Alamak. Nak nangis ke tidak dia akak rasa macam apa pasal ni. Lepas tu dia kata mak akak dah meninggal 15 tahun. Macam tu. Lepas tu okey. Tak tahu nak cakap apa. Akak pun minta diri. Akak balik akak memikir sampai esoknya akak rasa akak nak demam dah. Badan dah tak sedap dah. Rasa macam ya Allah. Lepas tu dia tahu akak punya rumah sebab dia nampak akak masuk tu. Esok petangnya dia ketuk rumah, dia minta maaf sebab buat akak, sebab dia tengok akak mengandung kan. Buat akak terkejut ke apa benda. Lepas tu dia pegang akak, dia kata akak tahu arwah mak akak tu memang ada saka. Dia cakap macam tu. Tapi akak tak sangka pula dia duduk dekat rumah sini. Yelah tu. Betul akak. Suami tak tahu cerita. Dia pergi kerja pagi balik dah petang malam. Tak bercerita lah benda tu. Air pula tak ada. Ya Allah, kita kalau yelah. Sabtu Minggu. Terfikir pasal air je lah. Sabtu Minggu keluarlah. Ni jangan duduk rumah pangsa tu sebabnya nak angkat air kan satu hal lagi. Lepas tu bila suami tahu, dia kata kita cari rumah kat bawah je lah, jangan nampak nenek tu lagi. Akak mengandung. Risau juga kan benda jin setan ni kan. Aduh ya Allah. Okay. So lepas Kak dah cerita kat dia yang rupanya akak dah tahu tu mak dia dah meninggal. Ya. Lepas tu adakah nampak lagi dia? Akak rasa memang dia ada lagi. Sebabnya akak tak turun pun pagi. Akak pun sebab air tak ada, sebab akak pun dah penat. Akak buat sarapan sendiri kan. Lepas tu bila nak turun mesti ada suami sama. Jadi kalau ni akak blok-blok pandangan, tak nak tengok kat situ. Faham tak? Spot dia tu akak tak nak tengok lagi. Ya. Sebab kita dah tahu. Sebab akak tu cerita lama juga dia datang rumah akak tu. Dia kata sebenarnya mak dia memang ada bersaka, dia cakap. Tapi abang dia dah ambil. Abang dia dah ambil. Sebab dia ada adik-beradik. Dia nak lepaskan hari tu, dia kata dah ambil. Dia kata lepas tu tak tahu pula dia datang sini. Cakap macam tu. Kata sepatutnya dia bukan datang sini ke? Dah akak ni jenis macam tu sepatutnya ke? Tak sepatutnya. Ya. Minta maaf lah, akak dah jerit-jerit dengan kau ni, dengan perut kau besar lagi macam sini. Ya Allahu Akbar. Ya, waktu tu umur 19 tahun pula. 19. Kalau akak dah cerita situ, bayang akak dah cerita, akak dah tahu yang tu bukan orang. Lepas tu hari esok-esoknya ni nak turun lagi ni. Ya, memang akak tak turun lah. Ceritanya memang akak tak turun dah. Takut nanti time turun kan. Dia tengok. Dia senyum kan, pandang kita. Kau dah tahu je. Dia kata tak adalah. Ya, akak membayang-bayangkan benda macam tu. Akak kata sekarang kalau dia toleh macam tu, buat peace lah. Sudah. So yang masa nenek tu tak ada berapa hari tu, tak tahu sebab apa? Tak tahu sebab apa. Akak pun tak pernah tanya. Kan? Patut tanyalah. Buat apa nak tanya? Yalah, selalu kan tiap-tiap air tarik, turun naik, dia asyik main kat depan basuh. Mesti tanya, air tak ada? Ya, akak tanyalah tu. Kan akak tanya dekat kakak tu. Kak, nenek yang selalu tu tak ada ke sebab dia dah kunci pintu kan? Dah pergi mana kan, nak dia ambil ke kan? Kita ni beramah mesra macam tu. Yelah. Dan dia pun terkejut mendengar. Jadi inilah jiran yang caring. Ya Allah. So hari-hari baju sama, tudung sama. Ya. Anak tudung. Anak tudung orang tua yang apa tu kan, biru dia dah pudar lah orang kata. Tak adalah macam yang baru-baru lagi tu, tak. Tapi kalau cerita orang dapat gambar kan. Bayangan dia tu. Tapi dalam gambar tu dia sihat, boleh duduk tegak lagi. Yang akak nampak tu dah memang bongkok 3. Bongkok sabut dah. Dah memang dah tua. Alright. Tak ada, dia tak pernah toleh pun. Kat lalu kita sedipul lepap. Kalau kita selalu orang kita akan menoleh. Ya, betul. Normal kan. Normal dia akan toleh tengok siapa lalu. Siapa Walaupun ada hentak-hentak 7-8 orang lalu, dia akan toleh juga. 7-8 kali. Ini tak ada, dia buat hala je. So, akak cakap agaknya dah tua sangat, telinga dah tak dengar. Betul lah tu. Kita ni husnuzon. Rupanya Aduh. Okay. Tapi lepas tu dapatlah rumah bawah.
Dapat. Tapi kita orang kena sewa dengan orang lain. Rumah bawah mahal. Yalah, mahal sikit lah. Masa tu kajang, masa tu ekonomi kita tengah sangat leset kan. Oi, nak dapat kerja pun susah. Okey. Zaman dulu-dulu punya cerita. Ya Allah. Okey. Kak ni akak cerita yang akak larat je tau. Kalau dah tak larat berhenti je. Okey ya. Okey. Nanti kalau okay rasa dah limit, okey takut dengan nanti dia off record tau. So akak dulu ceramah. Okey. Tak jadi je sejam lebih 2 jam tu benda biasa. Boleh ya, biasa lah. Yelah waktu tu ada air. Ini tak ada air. Tak ada. Kalau ceramah dia tak bagi air. Mana boleh? Ni off record tau. Oi, tak boleh. Ya, tanya anak akak. Dia ada pernah ikut akak pergi ceramah. Dan last baru dia bagi air. Akak kok. Kena. Tak ingat dah. Apa MC terima kasih lah kepada ni. Akak minum air dah tak ingat. 2-3 botol akak minum. Yang ni yang mana larat tak larat kena bagi tahu lah. Okay. Boleh. Okay. So cerita seterusnya Saka apa pula ni? Okay, ni Saka. Kita panggil dia bukan penunggu tau. Dia Saka. Saka menjaga dusun. Okay. Dusun dengan kebun ni apa beza dia? Dusun dari kecil buah-buah lah. Okay. Dusun ni dia ada tanah lapang. Kalau akak silap betul kan lah. Dia ada tanah lapang. Kemudian dia pokok tak banyak. Pokok jenis banyak tapi dia satu je. Okey. Jenis dia banyak, dia banyak jenis tapi pokok dia tak banyak. Macam satu rambutan, satu durian, satu faham. dusun lah. Kalau kebun ni kita kata kebun pisang. Maksud dia kebun banyak sekali. Dia punya dia plural Dia macam penuh situ. Okay. Ilmu baru. Okey. Yelah kita selalu sebut tapi tak tahu apa beza. Dusun kebun kan. Kata kebun durian. Maknanya dia pokok durian yang banyak tapi pokok lain tu sikit-sikit je. Ada kan? Okey, ni dia dusun. Maksud dia dah ada tanah lapang, lepas tu dia banyak jenis pokok. Ada satu kampung tu. Dululah masa akak dah kahwin anak akak umur 3 tahun yang sulung tu, akak mengandungkan yang nombor 2. Okey. Kampung ni kat sini-sini je lah. Kan bukannya kat tempat lain, tapi dia sebelah-sebelah yang kat dalam-dalam tu. Kita dapat rumah situ. Rumah kebun. Rumah dusun. Akak duduk dalam tu dalam tak lama. 2 bulan sebab akak tak tahan. Ya, sebab dia punya Saka yang dia letak dekat situ tu ialah menjaga dia punya tanah. Yang kita orang pula duduk dalam tanah orang. Memanglah kena ganggu hari-hari. Sekali tu kita orang dah masuk rumah tu dalam 2 hari je tu. Okey. Dah mula nak kemas-kemas semua, sekali dengar bunyi seret tau. Bunyi papan seret. Papan ke? Bunyi papan lah. Dia dekat koridor keliling rumah tu ada simen yang sikit tu kan. Dia ceret. Akak ni buat tak tahu je, kemas sikit-sikit barang, bukanlah banyak pun. Baru kahwin kan masa tu. Baru anak yang sulung tu 3 tahun. Maknanya kita orang boleh pindah ganda je macam tu je. Faham. Lepas tu dengar tu dia berpusing rumah tu. Suami dah pergi kerja. Lepas tu akak buka tingkap nakor tu. Tengok cari apa benda bunyi ni. Ganggu telinga kita macam tak berapa nak sedap. Sebab sebelum masuk tu akak tak nampak apa-apa benda yang pelik pun. Kalau ada orang tanya, akak selalu nampak, sentiasa nampak ke? Tak. Gila lah akak kalau sentiasa nampak. Kalau wujud jin tu dia nak laju ke dia menukar dia punya kelajuan dia tu, itu akak boleh nampak. Macam senja nak ke malam dia akan laju. Itu akak boleh nampak. Sebab akak tak boleh drive malam. Tanyalah akak, ya kalau akak drive macam mana? Ke mana-mana dah macam ni dah mengelak.
Dia macam Umi. Dulu dia tak ada lesen, terpaksa juga. Orang hon. Akak dah tak boleh nak kontrol dah. Ya Allah, dah tak buat lagi dah. Sebab nampak Ya, akak mengelak-ngelak. Kalau macam suami bawa pun, dia nak tembus lah. Kalau akak elak. Ya, sebab takut betul-betul. Sebab orang kadang betul bila ni kan akak katanya, itu orang betul ke? Macam tu tau. Orang betul Umi, kan dia ada seluar tu. Tahulah dia ada seluar. Orang melintas akak tanya, betul ke orang tu? Sebab dahnya. Ya, tak, akak tak nampak selalu. Dia akan nampak bila dia ada tenaga yang masuk akak punya frekuensi. Macam tu lah. Susah nak cakap Nanti akak doakan yang kata akak macam ni kan, akak doakan kau orang nampak nanti padam kenyang. Okey, tak gurau-gurau. Okey, lepas tu akak dengar seretan tu hari-hari tau. Lepas tu akak fikir kalau kucing ke anjing ke apa yang diseretnya. Lepas tu dah 2-3 hari tu akak keluar pintu tu ada palang. Rumah apa kan, kalau budak-budak nak ni kan dia ada palang, panggil palang yang papan tu. Kita kena langkah keluar pintu tu kan. Akak langkah, akak tengok, astaghfirullahalazim. Akak duduk atas palang tu. Dah lenguh, lutut dah lemah. Ya Allah, akak mengandung masa umur 2 bulan tak silap akak, anak akak yang lelaki ni. Dia apa, jenis yang macam HR. Hantu air. Human resource. Human resource. Aku ni Hashtag Republic ke? Dia yang pesen macam tu. Tapi dia punya kaki dia tu seret. Apa benda tau, ada benda dia seret tau. Dia akan jalan dia tu tak angkat. Dia seret kiri kanan. Akak nampak dia dah hujung, dia nak corner. Dia dah nak corner ke tu. Akak punya darah tu dah hilang dah rasanya, dah ke bawah dah. Lepas tu akak tarik nafas, mengundur, tutup pintu, gedegang. Lepas tu akak telefon suami. Akak cakap, balik, tolong balik. Lepas tu dia kata, kenapa? Dia takut akak pendarahan ke kan. Baru 2 bulan masa tu. Lepas tu dia balik. Akak kata, jom pindah. Jom duduk rumah mak dulu, cakap macam tu. Tu dia kata, kenapa akak tak nak cerita, cakap. Karang-karang cerita. Ambil anak yang sulung ni. Lepas tu packing barang sikit. Lepas tu masuk kereta jalan. Malam tu baru akak cerita. Lama akak termenung. Apa benda yang akak nampak tu. Akak tak suka tengok benda macam tu pun. Lepas tu akak cerita. Lepas tu owner tanah ni dia duduk dekat lain tapi tak jauh. Dia maknanya situ dusun dia ada tu. Kita orang pergi tanya kan, sebab akak ceritalah saya mengandung, kemudian saya tak boleh nak dekat dengan apa benda macam ni. Tu dia kata, mak tak buang lagi lah ni paknya. Dia cakap macam tu pula. Mak tak buang lagi lah paknya, macam tu dekat lelaki dia. Suami akak katalah, buang apanya cik. Dia cakap, tak adalah, kat tanah tu dulu ada orang beli, ada saka keturunan. Dia cakap sebab memang kita jaga kebun, jaga pokok kat situ, durian tak banyak. Dia kata ada 2 batang je macam tu. Tapi bila berbuah je memang banyak. Nanti orang mencuri. Dia cakap situ. Akak kata, penatnya aku mikir. Yang nampaknya akak. Ya. Rupa dia menyeret hari-hari, dia seret keliling tu. Tak kira siang, tak kira malam. Ya. Seret. Apa benda kat kaki dia tu? Ya Allah. Ni akak tengah terbayang, terkenang ni. Dia punya warna hitam gelap dia tu. Bulu yang jenis macam yang bulu yang bergumpal-gumpal lah.
Bergumpal Oh, Macam ni, macam kucing yang dah kucing panjang tapi- panjang tapi tak jaga tu kan. Dia lepas tu dia macam dawai-dawai dia punya bulu tu, macam keras tau. Akak nampak sekejap je. Tapi akak tak boleh nak ni. Akak boleh describe dia punya ni macam mana. Dia punya tunduk dia tu, muka dia akak tak nampak sebab akak nampak belakang dia je. Seret. Masa yang akak dah tutup pintu tu pun masih dia seret lagi. Sampailah akak dengar dia dah tepi, buka pintu, lari masuk kereta. Suami tak tahu cerita. Ya. Tu jalan je. Jalan. Akak kata, akak timing. Dia dah pergi tepi ni baru akak keluar. Tahu dia kan keliling rumah. Jadi akak tunggu dia tepi ni baru akak pergi buka pintu, akak lari masuk kereta. Akak terus tutup muka tu. Dah cepat jalan. Ya Allahu Akbar. Terkejut lah suami. Ya, punya dia saka keturunan jaga dekat dusun tu. Bersiap cakap, mak tak buang lagi patnya. Acik pergi sewa rumah kat kita orang. Kenapa? Orang tu dah tentu-tentulah benda. Yelah. Tak suka kita orang masuk tanah dia. Aduh, Tak mungkin dia ingat dah buang kot. Sesuai lah nak sewakan. Tapi anak akak tak ni pun. Tak nampak apa-apa tak lah. ada. Dia okey je. Tanya kakak nampak tak? Tak ada. Kakak tak nampak apa. Kecil lagi 3 tahun. Aduh, haru betul tu. Lepas tu macam mana? Teruskan stay situ atau pindah? Tak. Akak suruh suami akak ambil Cari barang-barang. lagi. Cabut. Tak nak akak balik. Tapi berapa hari tu? Tak sampai seminggu rasanya. Tak sampai seminggu pun. Tak sempat berbuah lagi durian. Kalau tak Dusun boleh Dusun takak tak tahu benda dalam tu pun. Tapi memang ada niat tau. Bukan niat nak mencuri, niat nak berjalan. Sebab tanah dia besar. Kita petang-petang ke kan, bawa anak-anak jalan ya. Tapi suami pernah cakap apa tu, baik-baik sikit, situ banyak daun-daun kering, kerang kan. Dia pesan macam tu je. Mananya tak sempat lah bermesra dengan alam. Okay, tapi owner faham lah nak pindah tu. Dia tak ada lah. Dia siap cakap belum buang lagi. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Bermakna apa? Dia kompromi dengan syirik. Ini yang kita susah hati. Kan? Iman kita kat mana? Selain pada Allah, kenapa kita boleh harap benda lain yang jaga? Takut orang curi, takut orang apa kan? Benda tu yang kita kena jaga. Yang ni akak tak salahkan kalau orang nak marah. Sebab dia dah tahu benda tu. Kesyirikan dia tu dah nyata. Siap boleh kata tak buang lagi. Bila tu memang tak adalah kita lagi nak apa kan. Tapi memang yang tu yang paling lama akak tak boleh lupa. Tak boleh tidur. Kita mengandung baru 2 bulan, takut juga apa kan, apa-apa jadi. Sebaik okey je. Okey lah. Dapat. Tapi seminggu tu hari-hari kena bunyi tu. Hari-hari 3 hari tu. Seret. Itulah tu. Tapi dia main kat luar rumah tak masuk dalam rumah. Ya tak. Dalam tak ada. Dia macam jalan macam tu tau. Uish. Sebaik dia dah nak hujung, nak belok baru akan nampak. Maknanya dia dah 2-3 langkah baru dia belok. Kalau ada depan pintu akak pengsan rasa. Akak boleh duduk atas palang yang kecil tu. Akak duduk situ. Duduk di antaranya. Bila kenang balik kuatnya lah akak dulu. Ini kan kalau orang kata jom tengok rumah ada saka, memang tak lah. Kau pergilah. Jangan cari pasal. Ada. Ada rumah yang nak diruntuhkan kan. Dia kadang tu dia tinggal tiang je. Dia tiang seri tengah-tengah tu je tinggal. Dia ada letak benda kat situ. Orang dulu-dulu ini kita jangan ikut lah. Kita betul nak buat rumah, nak beli rumah, semua serah pada Allah. Ada ilmu Islam yang ilmu orang dulu yang memang tak bercanggah dengan akidah Islam, ambil lah. Guna pakailah sampai bila-bila pun.
cerita kat anak-anak pun tak ada masalah. Yang tak elok ni janganlah, orang kata tinggalkan aja terus, tak ada masalah pun benda tu. Orang dulu-dulu sebelum bina rumah, dia akan tanam, dia akan letak apa kita panggil tu, tahi besi, ataupun koin yang koin lama, ada duit lama. Okey. Ataupun apalah, dia ada benda yang dia akan tanam dekat tiang tu. Dia nakkan rumah tu kalau ribut ke apa ke tak terbang. Macam itulah ceritanya. Apa-apa benda ceritanya, rumah tu dia nakkan ada jagalah. Ada penjaga dia. Lepas tu orang tua-tua dulu-dulu ni, bila dia dah siap rumah tu, dia akan tepung tawar. Dia ada satu daun dia tu. Lepas tu dia ada tepung. Lepas tu dia akan panggil bomoh untuk tepung tawar. Okey. Bomoh Ya, bomoh. Akak tak panggil dia ustaz pun. Ya. So dia baca, bukan baca ni, dia baca mentera. Dia akan dia daripada tiang seri tu sekeliling rumah. Kita baca ayat kursi, baca Al-Baqarah kan. Ya. Dulu dia memang macam tu lah. Dia rasa macam benda tu akan buatkan dia tenteram dalam rumah tu. Katanya lah, jangan ikut. Jangan ikut. Kalau dia terbuat tinggalkan. Janganlah Jangan. La ilaha illallah. Okey. Penat solat tak angkat. Ya Allah. Alright. Okey. Yang tu pengalaman. Masing-masing nak pengsan lah. Masing-masing. Pengsan lah. Masing-masing beti habis. Ni je energi yang masih lagi ada 98%. Banyak lagi lah. Kesian Bamil dah. Yang tu pengalaman pindah rumah lah. Ya, pindah lepas rumah. Ni Saka juga tu. Saka juga. Yang lepas ni, tadi saya ada dengar akak ada apa, saka basikal. Saka basikal tua. Macam mana? Okey, akak tak tahu cerita dia yang basikal tua ni. Dia programkan untuk letak saka kat situ. Dia programkan maksud kita orang moden sekarang ni faham lah. Maksud dia jadikan itu bahan untuk letak saka. Medium dia. Ada yang medium cincin, ada yang medium keris kan. Banyak dia letak saka dia kat situ. Bukan untuk menjaga basikal tu, tak. Untuk letak dia sebagai situlah tempat kau. Akak tengok basikal tu punya ni dah bergerak. Dia bergerak, dia punya kayu tu. Tapi dia ni tersangkut tau. Aku jin yang sebelum jin dalam dunia ni, cakap dia tu. Dunia ni dulu kami yang punya.